Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Intan Podcast. So hari ini kita akan bertanyakan beberapa soalan kepada guru kita. Oleh itu saya memperkenalkan Cikgu Nur Amalina Fazrin, iaitu Cikgu Bahasa Melayu di Sekolah SMK Seri Intan ni. Tujuan saya membuat sesi soalan jawab bersama beliau kerana pada 19 hari bulan 5 2026 beliau tamat berkhidmat di SMK Seri Intan dan akan berpindah ke SMK Bandar Tinam. Okey cikgu, saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada cikgu. Okey Alia. Okay, soalan yang pertama, berapakah tempoh cikgu berkhidmat di Sekolah SMK Seri Intan? Okey, cikgu kat sini selama 4 tahun. Tu je lah, 4 tahun je kat sini. 4 tahun sahaja. Okey, soalan yang kedua, apakah momen yang cikgu tak akan lupakan semasa bertugas di SMK Seri Intan ni? Okey, momen terindah Momen terindah. Okey, momen terindah kat sini cikgu menguruskan majlis Hari Guru. Lepas tu pertandingan kawat kaki PBSM. Lepas tu mengajar kelas 3 akhlak, 2 akhlak. Apa lagi Lepas tu membawa budak ke pertandingan perkampungan bahasa dekat Seri Lalan. Wow. Itu je lah kot. Okey, soalan yang ketiga. Apakah nasihat yang cikgu hendak berikan kepada anak-anak didik cikgu di sekolah ini? Okey, nasihat yang pertama sekali, selamat maju jaya. Belajar pandai-pandai, belajar sungguh-sungguh, semoga mencapai kejayaan. Alhamdulillah. Okey, dan soalan yang terakhir, apakah pesanan cikgu kepada rakan-rakan cikgu yang kat sekolah ni, terutama yang cikgu paling rapat sekali? Nak sebut nama tak? Okey, kepada cikgu-cikgu SMK Seri Intan, selamat maju jaya, selamat berjuang mendidik anak bangsa, semoga dapat melahirkan anak bangsa yang cerdik, gemilang dan terbilang. Itu sahaja. Okey guys, so sekarang kita telah tamat, kita sudah berada di penghujung podcast SMK Seri Intan ni. So korang jangan lupa saksikan cikgu yang seterusnya. Okey, bye-bye.